Okey. Okey guys, motor baru keluar. Aveta Vanguard 180. 180 Vanguard 180. Tapak kaki ni bila ditutup, nampak cantik. Serius. Dia nampak macam bersama dengan motor ni. Bila buka untuk peminjak full rest. Okay. Kita try satu dia punya kompartmen besar, boleh masuk tangan aku ni kompartmen ni. Okey, dia punya minyak kat sini open. Okey, minyak. So kita tengok ruang seat dia. Okey, ini ruang seat dia. Boleh letak satu helmet ni. Okey. Ni tak tahu apa. Boleh letak satu helmet. Top box pun dia akan bagi. Memang model ni dia akan bagi top box. Nak on dia, tekan sekali, pusing sekali je, dia akan on. Inilah TFT meter dia. Dia punya windshield aku rasa kena adjust sendiri kot. Boleh adjust windshield lah. Windshield kena adjust sendiri. Manual lah, manual. Tongkat bawah ni dia agak ketat lah sikit. Kalau korang biasa lembut, kalau tiba-tiba keras, korang kena longgarkan. Aku tak tahulah. Mungkin ada orang suka keras kan. Bagi aku keras lah. Aku kena tarik macam ni, kena tolak macam ni, baru dia naik. Okey, kerasan. Okey, ini yang model yang paling tinggi rasanya, sebab dia ada crash bar ni dengan ada top box sekali datang. Harga dia tak silap aku 96 kot, 96 lebih, 9,400 macam tu lah. Aku dah test, aku dah pusing satu IOI ni, ada test ride hari ni. So motor shock maksudnya bila naik selesa dan riding position dia tu okey. Cuma dia punya vibration memang kuat gila. Serius, ini review yang ikhlas Ini baru ni. Mileage dia baru 72